Okey, tak nak dia melarat. Semut ni memang banyak Pijak ni dah kena dah, seluar pun dah rasa. Dalam seluar pun dah ada rasa semut. So, dia dah berjauh bergerak. Terus, beri saja. Tengok sini satu penemuan di bawah ni. Semut. Semut. Banyak dah semut. Pakai tangan dah. Ni. Semut ni dia bercampur dengan anai-anai lah. So kita nak kena bubuh racun anai-anai. Tak ada jalan lain. Sampai ke sana. Padahlah. Tak boleh, kita kena bubuh Sekejap. Okay. Hari ni sekejap buka pipe dulu. Okay, pipe ni nak isi dalam ni. Isi lah. Okay. Nak campurkan dengan ni. Demi set sebenarnya. Ini racun anak-anak. Sangat berkesan. Bukan saja anak-anak, tapi semut. Sekarang ni kawasan sebelah sana dah penuh dengan semut. Okay. So saya nak penuhkan. Selesaikan masalah semut sekejap. Campur. Putih air dia. Jadi kerana semut tu terlalu banyak. Dah penuh, kejap je. Sekejap dia penuh Okay. Jom kita pergi ke sana. Sekejap. Bawa ke sana dulu. Sabar. Okay, ini tempat kita berehat di kacau. Dia pun nak rehat sini. So kita selesaikan masalah. Tadi saya pegang sini pun dah penuh semut. Okay, tutup ni dulu. Tak cukup, kita siram lagi. Okay. Mana saja track ni, bawah ni. Okay. Lepas sini. Kalau biarkan, dia akan bersekutu bersama anai-anai. Cukup. Cukup, saya tambah lagi lah. Okay. Banyak ni. Okay, kita buat lagi. Lagi satu botol. Sabar. Okay, tak nak dia melarat. Semut ni memang banyak Pijak ni dah kena dah, seluar pun dah rasa. Dalam seluar pun dah ada rasa semut. So, dia dah berjauh bergerak. Terus, spray saja. Bukan spray, siram je. Ni kalau anak-anak pun out. Confirm out. Sini selalu bila duduk penuh anak-anak kan. Okay. Kita biruh je. Lepas ni berkesan. Selesailah masalah. Okay. Dah. Okay. Dah. Mari kita tengok dekat-dekat. Ada tak anak-anak pula. Ada tak semut di situ? Jom. Tengok. Cara dekat. Tak keluar semut ni kan. Semut jauh ke dalam sana. Tu dah keluar. Ada dia keluar. Tengok Yang keluar, keluar. Yang tak keluar, tak ada lah. Ni. Tak apa. Dia keluar tu pun tak lama. Lepas tu dia habis lah. Okey, ini bukan anak-anak, ini semut. Kalau anak-anak ni boleh rosak ni. Ni. Tapi tak apalah. Semut pun kita kena selesaikan. Sama je. Apakah yang saya gunakan? So, memang kena ada lah. Saya recommend lah sangat-sangat. Siapa yang berada di kebun ataupun siapa yang ada kebun, eloklah memiliki benda ni. Kalau tak ada, beli standby. Bukan saja anak-anak. Ni gambar anak-anak. Ni gambar anak-anak. Bukan saja anak-anak, tapi semut. Apa saja hidupan dalam
tanah. Memang boleh habis lah. Tapi kena ingat dia tak habis selama-lamanya. Tak adalah sampai ada setahun dua. Lepas 4 bulan, 5 bulan kita buatlah lagi. Barulah ada keberkesanannya. Okey. Selesai bab semut dan haiwan dalam tanah.